tayar anda tu kemungkinan tercabut. Hari ini saya nak kongsikan kalau tayar anda makan sebelah, part mana yang anda wajib cek dulu. Jom saya tunjuk. Kalau kereta korang ada masalah tayar makan sebelah, contoh tayar belah kiri dah haus tapi tayar belah kanan masih tebal, ataupun tayar tu bahagian luar dia tu dah haus tapi bahagian dalam tayar tu masih tebal, ini menunjukkan kereta korang ada something yang tak kena. Ramai orang ingat bila tayar makan sebelah ni berpunca dari tayar tu sendiri. Sebenarnya bukan. 90% apabila ada kes tayar makan dalam, tayar kita ni ada makan dalam, sebenarnya bukan punca daripada tayar, tapi sebenarnya punca daripada part bawah kereta ni. Punca yang paling banyak lah sebenarnya disebabkan alignment tu sendiri. Alignment tu kalau toe in ataupun toe out dia tak betul, memang boleh menyebabkan tayar kita ni berlaku makan di bahagian luar ataupun makan di bahagian dalam. Punca kedua, ramai orang tak cek benda ni. Punca kedua boleh jadi disebabkan oleh bush lower arm kita. Biasanya lower arm kita ni ada 2 biji bush. Bush yang besar dan juga bush yang kecil. Kalau bush tu, mana-mana bush tu dah kerek ke, dah rosak ke, dia boleh menyebabkan bacaan elemen kita lari. Part yang ketiga yang anda kena cek ialah ball joint. Ball joint tu kalau dia longgar, memang menyebabkan tayar kita tu akan bergerak ke kiri atau ke kanan ikut dia punya mood dia. Tetapi awas, kalau ball joint anda tu dah bergoyang, dah longgar, dia boleh menyebabkan tayar anda tu kemungkinan tercabut. Jadi sila berhati-hati. Part seterusnya yang anda kena cek ialah rear end dan tie rod end. Okay, kalau rear end dan tie rod end tu longgar ataupun ada free play, anda buat elemen macam mana sekalipun, elemen anda tak akan cun disebabkan tayar anda bergerak. Part seterusnya ialah absorber anda. Kalau absorber anda dah lemah, kalau absorber anda rebound dah tak cantik, kalau absorber anda dah jam, memang boleh menyebabkan tayar anda makan sebelah. Sebab kereta anda sekarang tak balance. Bila tak balance, dia akan sengit. So, bila sengit menyebabkan beban kereta tu lebih kepada absorber yang rosak. Jadi awas, kalau absorber rosak, tolong tukar dengan segera. Sebab lagi teruk boleh menyebabkan tayar anda bengkak dengan cepat. Ingat, kalau kereta anda ada masalah tayar makan sebelah, tolong cek. Yang pertama, alignment. Yang kedua, lower arm bush. Yang ketiga, ball joint. Yang keempat, rear end, tie rod end. Dan yang kelima, absorber anda. Kalau anda nak kami buat video tentang cara penjagaan kereta yang lain, boleh komen di bawah. Sila like dan subscribe channel kami.